bertemu kembali. Tabung Haji TH jalin kerjasama bersama Holiday Inn Bakkah bagi menyantuni jemaah haji Malaysia, terutama ketika operasi masyair. Lebih menarik lagi, jemaah haji Malaysia tidak perlu gusar kerana pasukan Muhsin terdiri daripada pelajar Malaysia yang sedang menuntut ilmu di Makkah dan Madinah dan fasih berbahasa Melayu dan Arab. Ini memudahkan komunikasi antara jemaah dan pihak tempatan di Arab Saudi. Laporannya bersama wartawan Syafina Othman dan juru kamera Fazli Muhammad dari Madinah Al-Munawwarah. Ketua Rombongan Haji Malaysia, Muhammad Hisham Harun berkata, dengan jalinan kerjasama bersama Holiday Inn Bakkah sebagai penyedia perkhidmatan iaitu Tawafah, sebuah aplikasi telah dibina untuk diakses oleh jemaah haji Malaysia bagi membantu dari pelbagai aspek termasuk urusan ibadah, pergerakan dan keperluan harian. Petugas Muhsin akan ditempatkan di lokasi strategik seperti pusat penginapan dan kawasan pergerakan jemaah. Jemaah haji Malaysia boleh mendapatkan maklumat penting dan menghubungi petugas Muhsin dengan lebih mudah. Secara purata, petugas Muhsin akan menjaga sekitar 25 orang jemaah haji. Ia juga adalah merupakan satu yang akan membantu jemaah haji untuk mereka melaksanakan kehidupan ataupun selama 40 hari, 45 hari di sini dari segi pergerakan ibadah, contohnya semasa di Madinah mereka telah membantu urusan untuk masuk ke Raudah contohnya, dan juga mereka berada di bangunan penginapan jemaah haji bagi membantu apa jua yang diperlukan oleh jemaah haji, sebagai contoh nak beli barang hadiah pun boleh dibantu oleh mereka. Muhammad Hisham ditemui ketika Majlis Ta'aruf Operasi Haji 1447 Hijrah bersama pengurusan maktab dan pengurusan Holiday Inn Bakkah. Selain daripada petugas haji Malaysia yang kini sudah bersiap sedia menerima 31,600 orang jemaah haji di Mekah, pasukan Muhsin akan membantu melancarkan operasi dan kemudahan jemaah haji pada tahun ini. Purata satu orang Muhsin bersamaan dengan 25 orang jemaah haji. Yang penting adalah kebajikan dan kepada semua jemaah kita nanti akan terjamin supaya jemaah-jemaah kita nanti boleh fokus 100% kepada ibadah. Ini adalah penting, ini adalah objektif kesemuanya. Dan Muhsin ini dia harapkan akan dapat membantu menyenangkan lagi urusan harian jemaah-jemaah kita sepanjang mereka berada di negara Arab Saudi. Untuk makluman, jemaah haji Malaysia akan bergerak dari Madinah ke Mekah secara berperingkat mulai hari ini dan akan ditempatkan di 6 maktab di Mekah. Laporan Syafina Osman dan juru kamera Fazli Muhammad untuk Berita Al-Hijrah.